Assalamualaikum. Sekarang saya berada di R&R Temeloh, Pahang, pukul 6 suku petang. Hari apa tadi? Hari Rabu kan? Hari Rabu 29 hari bulan. Saya nak test in drive. Tapi ni tak logik ni. Apa hal pula? Daripada R&R Temeloh, katakanlah ada passenger kecemasan kan, kereta rosak nak balik ke Chenor. Chenor tu 15 km daripada sini. Ada exit, ada tol Chenor, LPT Lebuh Raya Pantai Timur, nak balik ke Kuantan. Kata pula macam mana pula tak ada minimum fare pula. Minimum fare RM4. Jadi tak logik lah. Memang tak logik. Takkanlah passenger RM4 je. Ini macam orang kata penerbangan ihsan pula. RM4 je. Ini tak masuk akal ni. Saya punya handphone passenger app, dia kata raise your fare. Mana tambah fare, tambah harga kepada RM6. Tambah kepada RM6. Okey, saya klik. Okey. Jadi tukar kepada RM9. Aduh. Takkanlah macam ni pula. Sepatutnya itulah. Janganlah buat macam benda tak masuk akal pula. Indra ni buat pelik-pelik punya pula. Saya ni sajalah nak yalah, nak cukupkan, nak maintain platinum kan, kena cukupkan 40 job dalam 40 trip dalam masa seminggu. Tak kisahlah berapa ringgit pun. Dalam masa seminggu maintain platinum kan. Tapi setakat ni minggu ni platinum macam tak ada apa kelebihan sangat pun. Kan, tak adalah apa saya dapat yang RM3 sekilo ke apa. Ni biasa-biasa je. Ni benda ni tak logik lah ni. Tak masuk akal. Satu driver sedang review request anda. Tadi saya nampak ada satu kereta Maxim. Dia mungkin tak tahulah orang mana ke. Stiker Maxim, stiker besar lah tu. Stiker penuh. Saya stiker kecil. Jadi ini InDrive ni benda tak masuk akal pula kan. Sepatutnya yelah, anda kata macam tadi ada kereta accident terbabas, tapi dalam tu ada 4 orang passenger, dengan mak dia, dengan isteri dia, dengan anak dia. Tapi dia itulah total loss di karak terbabas kan. Lepas hujan kot, jalan licin. Tapi dia dah panggil lah. Dia dah panggil lah ke Grab ke apa ke, whatever lah. Itu dah dekat dah dengan Bandar Bentong. Tak apa. Kalau macam ni R&R ni sama ada patah balik ke Temeloh ataupun terus ke Chenor lah. Tapi tak boleh lah RM9 pula. Siapa nak ambil kan? Kalau kita nak offer maksimum pun berapa? Maksimum RM10. Maksimum RM10. Siapa nak? Jadi tak boleh lah macam ni. Ini jadi isu lah ni. Okey, saya upload ni lah ke, supaya kalau sampai ke perhatian company. Alright. Assalamualaikum.